kena leka, tabah berdiri terus berlari, akhirnya sinar pun berseri. Guru membimbing, ibu bapa mendoa, Belajar berusaha tanpa putus asa. Bersama saya kini ialah Cikgu Muhammad Syahrul Nizam bin Sulaiman, Guru Pendidikan Seni yang turut menyumbang kepada pembangunan potensi pelajar secara menyeluruh. Cikgu, bagaimana subjek pendidikan seni dapat membentuk pelajar yang kreatif, berdisiplin dan fokus hingga akhirnya memberi kesan kepada kecemerlangan akademik mereka? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativiti ni sebenarnya penting dalam setiap individu. Sebab kita ni secara tak langsung, sama ada sedar ataupun tak, kita ni memang sentiasa bersama dengan seni. Daripada dari rumah, daripada macam-macam. Jadi bila bersifat kreatif ni dapat membentuk diri sebenarnya. Bila kita bersifat kreatif, kita dapat menyeimbangkan dalam hidup kita. So kalau dalam seni ni memang kena kreatif. Sebab masa bersama guru tu tak banyak. Jadi diri sendiri. Jadi kena cari. Sebab kreatif ni bukan saja gifted, sebenarnya boleh belajar. Kita boleh wujudkan kreativiti tu dalam diri kita. Kita sebenarnya macam yang saya kata tadi, kita ni sebenarnya kreatif, cuma kita tak sedar benda tu. Tapi bila mai dekat dari segi macam apa, duduk depan cermin. Contoh salah satu ni duduk depan cermin. Kalau lelaki, cara lelaki nak betul remol rambut tu pun berkejar-kejar. Kalau perempuan, cara perempuan kan, nak betul tudung, nak pastikan tudung tu berlipat elok, kemas, tak sengit. Lepas tu kena padan dengan baju, dengan kain. Sama juga lelaki, baju dengan seluar pun nak kena padan, nak kena elok, tak selekeh, nampak cantik, smart, lawa, handsome, bergaya. Macam hal lain, mak pak kita pun, mak di kita terutamanya di rumah, bila nak raya tu nak tukar langsir. Sebenarnya mak ni kreatif. Sebab tu je cikgu kata kreativiti ni memang ada dalam diri kita, sama ada kita sedar ataupun tak. Cuma kita nak tunjulkan lagi kreativiti kita tu. Kita kena tunjulkan lagi kreativiti tu. Dengan adanya subjek pendidikan seni ni, maknanya kita dapat tahu sebuah sedikit ilmu dalam. Sekarang saya bersama Cikgu Farninda binti Marso, Guru Pendidikan Islam yang berperanan besar dalam membentuk sahsiah dan jati diri pelajar. Cikgu, bagaimanakah nilai adab, disiplin dan keikhlasan yang diterapkan dalam pendidikan Islam menjadi kekuatan kepada pelajar untuk mencapai kejayaan cemerlang seperti Cik A? Alhamdulillah, kita punya grade sekolah untuk mata pelajaran di Islam pada tahun ini masih meningkat. Dan apa yang saya boleh katakan, kebanyakan pelajar yang dapat A untuk subjek di Islam memang pelajar yang menjaga adab dengan cikgu lah. Jadi dia tu dalam kelas pun hormat kat cikgu, dia mereka rajin tanya soalan kat cikgu. Kalau ada masalah apa berkaitan dengan pelajaran, dia pun akan merujuk kat cikgu. Kemudian dalam kelas pun bila cikgu-cikgu mengajar, dia pun akan bagi tumpuan lah sepanjang cikgu mengajar. Tak ada lah buat-buat bising apa semua tu. Jadi saya rasa itulah kunci kejayaan dia pun lah, yang boleh dapat A dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Pada pandangan cikgu, sejauh mana pembentukan sahsiah dan akhlak pelajar memberi kesan langsung kepada peningkatan prestasi akademik serta GPS sekolah? Macam saya kata tadilah. Jadi bila bila pelajar tu dia menjaga hubungan dengan cikgu, menjaga hubungan dengan kawan-kawan, menjaga adab semasa belajar dalam kelas, di luar kelas. Jadi itu menjadikan mereka mudah untuk mendapat ilmu. Mudah untuk mereka berkongsi ilmu dengan kawan-kawan. Jadi apa saja yang mereka dapat dalam kelas, insya-Allah Allah akan pemudahkan lagi urusan mereka sepanjang mereka buat esok. Sebab mereka jaga adab dengan cikgu-cikgu. Putra-putra kita
hari bermakna, debaran jadi cahaya. Langkah dulu penuh ujian, kini manis hasil perjuangan.